Lancarkan kapal selam di bawah laut. Abang Kiam memutuskan untuk menjana elektrik melalui belut elektrik di luar. Mereka mula-mula menyambung wayar ke enjin. Hujung satu lagi disambungkan ke garpu keluri. Kemudian Hiao Shuai menggunakan cahaya yang kuat untuk menarik belut elektrik. Abang Kiam memegang garpu keluri sebagai umpan. Melihat belut elektrik menghampirinya dengan kelajuan yang sangat ringan, Abang Kiam dengan pantas menggunakan kekuatannya yang memakan manusia. Kuci mencampak garpu besi itu, tepat ditikam ke dalam badan belut elektrik itu. Saya berasa dahaga selepas melihat ini. Video yang bagus. Menonton sambil minum lebih menyeronokkan. Saya baru sahaja berada di Duin Mall. Wahaha AD susu kalsium beli dari saluran flash sale. Mengandungi susu. Mengandungi vitamin A, vitamin D, kalsium. Manis, masam dan berkhasiat. 4 botol kurang daripada 9 yuan 9. Sedap dan murah. Dan kini terdapat banyak kupon tersedia untuk masa yang terhad. Beli dan dapatkannya. Klik pada pusat membeli belah untuk memasuki saluran jualan kilat. Atau klik sahaja di ruangan komen untuk membelinya. Dan peminat yang menonton video saya diberkati. Kami telah memperoleh banyak diskaun eksklusif untuk semua orang. Hanya di ruangan komen. Datang dahulu, dilayan dahulu. Kesakitan yang teruk membuatkan dia sangat teruja. Voltan ratusan juta volt segera dikeluarkan. Berjaya mengecas enjin. Semua lampu di dalam kabin menyala. Kapal selam ini, yang telah tidak aktif selama 100 tahun, juga berjaya diaktifkan. Pada masa ini, pulau-pulau di pantai telah runtuh. Ketiga-tiga rakan mereka masih terperangkap di atas batu. Ombak besar yang boleh datang cepat menghalau mereka ke dasar laut. Ketika dia hendak dihantar ke barat laut, saat genting, Abang Kiam tiba tepat pada masanya dengan kapal selam. Kuci menelan ketiga-tiga mereka dalam satu gigitan. Barulah mereka menyelamatkan nyawa mereka. Tetapi bahaya sebenar baru sahaja bermula. Apabila batu-batu besar di pulau itu jatuh ke dalam laut, sekat semua laluan mereka ke hadapan. Semua orang hanya mampu mengelak di antara runtuhan. Siapa tahu, ini adalah batu besar yang berdiri di hadapan mereka. Melihat bahawa ia tidak lagi mungkin untuk melarikan diri daripada, saudara Kiang yang pantas memanggil rakannya untuk memandu kapal selam itu. Dia turun ke kabin, angkat torpedo dan muatkan ke saluran pelancaran. Dengan serangan torpedo yang tepat, batu itu hancur berkeping-keping dalam sekelip mata. Barulah bencana dapat dielakkan. Semua orang akhirnya melarikan diri. Ini adalah penghujung keseluruhan video. Kisah ini memberitahu kita, jangan main-main dengan elektrik.